Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ni saya nak review sebuah kamera CCTV yang menggunakan Wi-Fi. Ni dia, Tapo. Jadi sebelum tu, biarlah saya cerita sikit tentang CCTV yang ada dekat rumah saya. Sebelum ni saya ada review 2 biji CCTV daripada Tapo juga. Okey, yang tu untuk outdoor Saya pasang kat depan. Lepas tu saya pasang dekat tengah porch rumah saya tu. Jadi memang hingga kini tak ada isu, tak ada masalah, memang smooth. Dia punya video pun okey, senang, kita nak access, kita nak download, memang senang. Sebab itulah saya dapatkan satu lagi CCTV ni tapi yang ni adalah indoor. Kau nampak tu, macam ni rupa dia kan. Yang ni kita just letak dekat kabinet ke, so kita boleh pantau sekeliling kawasan hall rumah kita, ataupun tengoklah mana korang nak letak. Korang letak kat dapur pun boleh, dekat dalam bilik pun boleh. Okey, inilah dia Tapo. Tapi yang saya beli ni model Tapo C210. Okey, saya ada sediakan link tu, kalau korang berminat untuk beli boleh klik link tersebut. Okey, saya tunjukkan kotak dia dahulu. Dia punya spek 2K 3 megapiksel Super HD, 2 years warranty. Tu dah kelebihan dia kalau banding dengan CCTV China yang tak ada brand lah orang cakap kan. Dia okey. Saya ada satu pakai. Itu saya nak replace juga tu sebenarnya. Dia okey, cuma kadang-kadang bila kita buka app dia tu, nak tengok lah kan CCTV tu, dia ada iklan. Tetapi Tapo ni dua-dua CCTV yang saya telah gunakan memang tak ada iklan. Lepas tu pula dia mudah untuk kita install, nak connect dengan smartphone, kita nak pairing apa semua senang. Tak ada masalah. That's why lah saya dah beralih kepada Tapo ni. Okay, Tapo ni daripada TP-Link korang pun tahulah kan TP-Link punya kualiti macam mana. Dia mahir dalam pembuatan benda-benda wireless ni lah, macam router, modem kan. Alright, jadi saya akan bacakan feature-features utama CCTV ni. Yang pertama, sudut pandangan dia 360 horizontal. That's why lah dia boleh pusing 360 360. Video definition 2K 3 megapiksel 2304 kali 1296 pixel. Kemudian audio, 2 ways built-in microphone and speaker. Jadi korang boleh bercakap dua hala contoh kalau macam korang letak kat hall rumah kan, mungkin korang pergi kerja, anak korang tinggal kat rumah, korang boleh bercakap dengan dia. Okey, dekat apps lah nanti. Itu saya akan tunjukkan. Kemudian night vision 850 nanometer IR LED up to 40 feet. Dia punya pandangan infrared dia pada waktu malam lah kan, sejauh 40 meter boleh tengok objek ataupun pemandangan lah. Alright, lepas tu wireless protocol IEEE 802.11 BGN 2.4 GHz. Dia 2.4 GHz, saya bukannya 5.0 GHz. It's okay. And then adapter input 100 hingga 240 volt, 50 stroke 60 Hz 0.3A, dan adapter output dia 9 volt 0.6A DC power. Okey, inilah dia tulis dekat tepi kotak ni. Okey, selain tu dia ada tulis motion detection and tracking. Ini biasalah, mana-mana CCTV pun dia boleh detect pergerakan. Dan ada ditulis kat sini person detection, baby crying detection. Ni untuk kalau siapa yang ada anak kecil, boleh detect anak menangis. Lepas tu night vision up to 40 feet lah. Okey, di bahagian ni dia tunjukkan lah dia punya installation number semua. Okey, jadi jom kita unboxing kamera ni. Okey guys, ni dia. Kotak masih seal lagi. Alright, apa yang korang dapat? Template untuk kita drill lubang pada dinding atau tempat yang kau nak mounting kamera ni. Quick start guide. Okay, ni scan QR code for setup guide. Nampak dia ada tulisan braille nampak, untuk orang buta. Adapter agak panjang juga kabel dia, nampak. So ni jack
saiz dia. Okey, dia bagi adapter 3 pin, and then tapak untuk mounting ni lah. Lepas tu dia bagi wall plug serta dengan skru, dan lain sekali kamera lah. Ni rupa kamera dia. Jadi kita tengok bahagian atas ni lah dulu. Ada kamera. Lepas tu ni ada mikrofon. Head dia ni boleh turun naik macam tu lah. So sini kosong. Ada engrave brand TP-Link. Ni ada speaker. Okay, jack untuk kita cucuk adapter ni untuk power supply lah kan. Kemudian bahagian bawah ni banyak juga dia tulis kat sini. Tak perlulah saya nak baca. Lepas ni ada tulis tapo. Dia very simple Okey. Jadi jom kita cucuk dekat power supply, kemudian kita set up pada smartphone. Alright guys, sekarang saya nak tunjukkan cara untuk kita connect CCTV ni dengan smartphone. So sebelum tu kita pasang power supply. Belakang ni ada jack, korang just cucuk saja. Okey, ke belakang ni. Okey. Seterusnya kita on power supply. Kita tengok ada lampu merah. Okey, macam biasa dia akan pusing 360. Okey, lampu tadi berkelip-kelip merah hijau, merah hijau. Okey, dia dongak. Turun bawah. Okey, saya lupa kita kena letak memory card dahulu. So cara nak letak memory card, okey, kau nampak ni nampak ni bawah ni, lupa saya nak tunjukkan. Kita boleh letak memory card di bahagian bawah ni. Sebelah dia ada button reset. Okey, so saya akan dapatkan memory card dahulu. Saya akan menggunakan memory card jenama Lexa 32GB. Jadi cara nak masukkan, kita just slot in saja memory card ni macam ni kedudukan dia macam ni, masukkan saja, lepas tu tekan. Okey, dia macam klik, lepas tu dia masuk lah. Tapi make sure memory card tu korang format dulu Okey, saya off balik, lepas tu saya on balik. Sebelum ni saya ada dah install apps Tapo ni. Jadi kepada yang belum install apps Tapo, korang just install lah. Apps tu korang boleh search saja dekat Play Store ataupun Apple Store, ataupun korang boleh scan. Okey, scan pada quick start guide yang diberi tu. Nampak ni ada QR code kan, korang boleh scan situ. Okey, macam saya dah install. So kita just buka apps Tapo Okey, ni apps Tapo, just buka. Okey, ni dua kamera yang saya dah pasang lah. Okey, ini yang pertama, nampak dekat pouch Yang ni yang kedua. Ini kita boleh tengok lah apa geng-geng delivery untuk letak barang, hantar barang Okey, jadi untuk kita add kamera ni dalam list app Tapo saya, kita just tekan plus kat depan ni. Okey. Okey guys, jadi itu adalah video unboxing dan sedikit review tentang CCTV kamera tu. Jadi saya akan stop kat sini. For next video saya buat part 2, bahagian kedua tentang kamera CCTV ni, yang mana saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita set up, kita install. Jadi kita boleh tengok footage ataupun download footage yang ada pada CCTV tu pada kita punya smartphone. Okey, jadi stay tune guys.